Okay, aku sekarang berada dekat Nur Laman Bestari yang ada dekat Sungai Tua. Hari ni dapat order daripada student UiTM Puncak Alam. Diorang ada kursus dekat sini, jadi kita hantarlah. Ini first time aku hantar order dalam hutan tebal dalam pukul 11.20, 11.30. Gila, dah berpuluh tahun aku tak ke atas ni, tak ke Sungai Tua ni. Makin cantik lah tempat ni. Laman Bestari. Apa tadi lah, makin cantik tempat dia buat. Dan aku sekarang berada dekat tepi sungai. Tak nampak lah, kegelapan. Jadi ambil mood dulu, kita healing dulu sebelum turun. Alang-alang kita dah jumpa air terjun. Dah 2 hari berturut-turut aku hantar order dekat student U lah. Semalam UIA Gombak. Tahulah, dah rezeki ke situ kan. Tapi semalam tu lah satu fenomena ajaib lah terjadi. Student tu tanya aku, bukan tanyalah, dia cakap dengan aku, rajin ya awak buat part time Grab walaupun student. Haish, susah ni. Inilah dia dugaan baby face macam aku ni kan. Student pun ingat aku student. Macam mana? Macam ni lah, kalau aku hantar dekat budak-budak you, korang kena ingat aku ni dah baya-baya bapak korang, ayah korang dah. Jadi kalau jumpa aku, panggil aku Papa. Okay, Papa, come to Papa. Okay, aku terpaksa gebang lah. Aku cakap aku USM, aku ambil electrical engineering kan. Susah. Nasib sebagai seorang baby face macam aku ni. Inilah dia dugaan yang aku harungi selama 40 tahun aku hidup dalam dunia ni. Tak tahulah mana pula you aku hantar lepas ni kan. Ni UiTM, budak student UiTM aku dah hantar, UIA aku dah hantar. Mana pula you lepas ni aku tak tahu lagi. Ingat panggil aku Papa. Aduh Jamilah, gadis ayu anak Paglura. Aduh manisnya, dia pandai berdandan, dia cantik sekali, dia juga pandai mengaji.